Jadi ke tur pokok ni? Jom kita tengok. Let's go. Kau ingat tak 3 bulan lepas saya ajar macam mana nak tur pokok buah nam-nam ni. Kita tengok daripada kokopit dengan pakai tanah. Ini yang pakai kokopit dan ini yang pakai tanah. Mana satu yang jadi? Kita koyakkan sikit plastik tu. Setelah 3 bulan kita dah nampak keluar akar. Kita potong dia punya dahan tu dan kita potong satu lagi yang pakai tanah. Tur pokok ni adalah salah satu cara pembiakan pokok. Macam mana kita nak memperbanyakkan pokok kita tanpa menggunakan biji benih. Alhamdulillah nampak gayanya kita pakai kokopit memang banyak akar. Pakai tanah pula memang tercabut terus. Akar dia sikit je. Faktor utama sekali adalah tanah keras. Akar tak boleh membesar. Jom kita pindah tanam dalam polybag. Tapi kali ni saya tambah satu bahan iaitu biochar. Dan cerita biochar ni macam arang tapi untuk tanaman. Fungsi dia sangat bagus untuk menyuburkan tanah. Biochar ni dia jadi perumah untuk mikroorganisma yang baik. Memang sangat bagus. Lepas tu kita letaklah biochar tu sikit. Kita letak pokok yang kita telah tut tadi dan kita kambus dengan tanah campuran. Yang ni saya guna tanah bakar dengan tanah topsoil. Yang tu pakai tanah pun kita tanam. Mana tahu dihidupkan. Yang penting seminggu 2 ni kita letak pada tempat yang redup. Siram jangan lupa. Tapi jangan sesekali bagi baja lagi. Dah siap. Nak saya tut pokok apa lagi? Cuba komen kat bawah. Okay guys. Bye bye.